cerita tapi tak sempat dah. Sebab sumpah lambat tu. Mana kasut lagi satu guys. So sekarang kita ada farewell untuk Jomak. Dia kena balik, friends balik. Lapar, ya lapar. Dah Jomak. Last di korang dengar. Kita orang dah habis makan. iPhone 70 Pro Max. Apa? Tak HD. Ada kat dia sebenarnya dia depend pada orang tu pandai ambil gambar. Dia pun kemana panjang. Kita nak pergi event dekat AU2 Setiawangsa, which is ada kunafa Aiwah macam tu. So esok kerja tapi tak apa. Buat beli banyak sumpah ramai gila. Dah macam zombie je. Oh my god. Mana ngantuk awak tadi? Tak nangis. Ada banyak tu. Sumpah kali ni besar lagi. Kenapa Aiwah? Kenapa Aiwah guys? Tak ramai sangat. Ramai semuanya. So dia kan dah laju. So like korang bagi lah bagi. Lihat air panjang tu. Ada setiap kali event. Kita dengan Umar. Okay Umar, Umar nak beli apa hari ni? Oh tadi kata-kata. Okay Umar, apakah perasaan Umar? Oh yeah. Okay guys, so tu je. Abaikan hidung, barai muka pun barai juga.
So kita orang beli kopi je. Tu pun RM2.10 happy hour. Sebab harga dia harga standard event lah. Boleh tahan lagi. Jadi korang boleh je pergi. Dia tak mahal. Dia tak mahal, tak murah macam tu. Macam sedang-sedang je. So kita orang nak pergi mamak. Weh, berkilat. Abaikan je lah tudung ni. Tudung ni tudung bawa balik kerja kan. Pada US pack. Siapa tu? Okay, dia naik dengan kita orang guys pergi kedai mamak. Siapa tu? Kau pakai ni kuat-kuat tau. Okay. Panggil kuat-kuat tau. Okay. Semua tak terjadi. Kau cinta tapi kau balas luka. Lawan rasa. Kita bersama. Sini ada belakang lighting kat belakang. Okay. Umar, tu. Umar tu. Tu. Ni. Tu. Ni. Nampak tak? Nampak tak? Itu. My name is Umar. Saya tak nampak dah guys. Ni tu. Tengah cari. Gelap lah. Situ. Tu. Okay, sekarang ni Umar ikut kita orang. Sebab kita pergi mana? Mama. Busuk agaknya. Tadi kan kita orang kan pergi satu kedai kopi tu. Lepas tu memula kedai kopi tak ada orang. Lepas tu kita pergi lah sebab ada happy hour RM2.10. Lepas tu kita orang bayar je. Kita orang lepas beli terus ramai kat belakang. Betul macam oh ramai gila. Tak ada budak ni dah macam murah rezeki kita.